Di sebalik keamanan yang kita kecapi hari ini, berdiri satu pasukan yang sentiasa bersedia mempertahankannya. Inilah dia, Tentera Darat Malaysia. Kisah mereka bermula pada 1 Mac 1933. 25 pemuda Melayu menyertai kompeni percubaan yang akhirnya menjadi Regimen Askar Melayu. Tahun 1938, lahirlah Batalion pertama dan menjelang Perang Dunia Kedua, Batalion kedua pula ditubuhkan. Mereka bangkit menentang tentera Jepun dan apabila darurat melanda pada tahun 1948, mereka tetap berdiri gagah melawan ancaman komunis. Selepas negara mencapai kemerdekaan, tentera darat terus berkembang lebih terancang, lebih moden. Pasukan berbilang bangsa seperti Regimen Persekutuan dan Skuadron Kereta Perisai turut ditubuhkan. Kini mereka menjadi antara kekuatan darat paling bersedia di rantau ini. Tentera darat terbahagi kepada 3 komponen utama, iaitu elemen tempur merupakan barisan hadapan pertempuran, bantuan tempur memberi sokongan taktikal dan operasi, dan bantuan khidmat di mana mereka menguruskan logistik, kejuruteraan, perubatan, komunikasi dan lain-lain pentadbiran. Setiap elemen saling melengkapi antara satu sama lain. Pasukan tentera darat dikumpulkan dalam formasi tertentu untuk membolehkan fungsi perintah dan kawalan dibuat dengan berkesan. Formasi ini mempunyai peranan tertentu dan mempunyai kawasan operasi yang ditetapkan supaya tidak terdapat sebarang pertindihan kawasan operasi yang boleh mengakibatkan kekeliruan dan kemalangan. Tentera Darat Malaysia diterajui oleh Panglima Tentera Darat, di mana beliau bukan sekadar pemimpin pasukan tetapi juga penasihat strategi keselamatan negara dan perihal kesediaan tentera darat. Mereka bukan sekadar anggota beruniform, mereka adalah wira darat negara, gagah dan setia. Dari latihan ke operasi, dari bantuan bencana ke medan pertempuran, demi negara mereka sentiasa bersedia. Tentera Darat Malaysia, gagah setia, tempur wira.